Okey, urusan dengan saya. Urusan dengan saya alhamdulillah. Tenang tenang Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang terus bersama dengan saya. Hujan semakin lebat rupanya, alhamdulillah. Sejuk-sejuk di pagi hari. Kita bersama dengan Abang Manja serta kakak kesayangannya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama dulu bang. Nazri. Abang Nas yang kedua. Yang ni episod Nas yang zaman gemilang terus ada isteri. Abang Nas daripada mana ni? Dari Kelang. Oh, Kelang. Ya. Kita bersama dengan isteri kesayangan. Siapa ni? Nama? Rohana. Rohana. Ni nama Rohana. Kak di sini kak. Rapat sikit. Rohana. Anak apa orang bang? Anak 3. Dia anak 3. Kak Rohana jeling kat aku. Ha. 3 tak cukup bang. Dia nak tambah 10. Jadikan 13. Tak boleh dah. Tak boleh. Abang jangan berlaku kalah bang. Malam ni kita doa bang. Kena yang lain. Nakal betul abang ni. Di belakang saya, kereta mencecah 100,000 unit booking. Booking Saga. Model baru. 2026. Kenapa Saga ni? MC3. Saga di hati lah. Tenang. Saga dia. Itulah. Sesungguhnya minat Saga ni, kau perasan atau tidak geng, tahun ni 41 tahun. Nama Saga di Persada Malaysia 41 tahun. 2 juta bang, 2.2 juta Saga dah ada di jalan raya. Okey, urusan dengan saya. Urusan dengan saya alhamdulillah. Tenang Mudah. So kita saya bagi petrol dulu hujan lepas ni. Yuk kita tengok petrol percuma daripada langit sudah sebut. Siapa yang ada? Ada. Minggu yang pertama bang, jangan ambil duit Kak Rohana, tak baik bang. Ambil duit saya bang, isi minyak. Minggu kedua, bawa Kak Rohana jalan-jalan, pakai duit saya. Ketiga, keempat tu kat sini bang. Abang kena gelak sikit bang. Sikit. Gelak. Minggu yang ketiga kita pergi kepada Kak Rohana. Ada lagi kak, ini adalah minggu yang keempat. Semalam nak ambil kereta, perasaan dulu bang. Tak boleh tidur Tak boleh tidur. Masalah. Dia tak boleh tidur. Aduh. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka di luar sana. Siapa kalau nak cari kereta, carilah check-in. InsyaAllah boleh dipercaya. Yo, WhatsApp segera kepada saya 0123400034.